Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Asmilah Syahma binti Ahmad Syukri, moderator untuk forum kerjaya pada malam ini dengan tajuk yang agak sensasi iaitu cabaran kerjaya abad ke-21. Anjuran JPRO Negeri Kedah, kami bawakan dua panel hebat yang sudah tidak asing lagi dengan kita. Iaitu saya kenalkan dahulu panel kita yang pertama. Okey. Panel kita yang pertama ialah Tuan Nik Akmal Afif. Beliau merupakan seorang pelatih profesional dalam bidang kepimpinan dan imej profesional. Sebelum bekerjaya dalam industri latihan, beliau telah memperoleh pengajian formal dalam Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari UTP. Kepakaran beliau diiktiraf dengan dilantik menjadi Timbalan Presiden NGO Pertubuhan Muslim Profesional (IMPROF) bermula tahun 2015 sehingga 2018. Ia merupakan sebuah badan menghimpunkan teknokrat dan profesional seramai 800 orang dalam pelbagai bidang seluruh Malaysia. Beliau juga diamanahkan sebagai Exco Sharpen the Saw dari 2018 sehingga sekarang bagi Pertubuhan Perunding Latihan dan Motivasi Muslim Malaysia Tamrin yang dinaungi oleh Datuk Dr. Muhammad Fadilah Kamsah. Beliau kini berkhidmat sebagai Ketua Division Career Cube di Training Cube International Sendirian Berhad, sebuah syarikat latihan yang mempunyai pengalaman lebih 12 tahun dalam modul dan latihan pembangunan soft skill. Beliau telah menerima latihan intensif dalam bidang seperti berikut: komunikasi efektif, pengucapan awam untuk eksekutif muda, pengurusan penampilan dan imej profesional, etiket bisnes dan sosial, konsultan kerjaya. Mendapat pensinjilan sebagai Certified Professional Image Consultant, Career Consultant dan Behavioral Based Interview Skills, menguatkan lagi konten penyampaian beliau. Beliau ialah Tuan Nik Akmal Afif. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Terima kasih. Panjang introduction. Ada yang nak tambah ke? Okey, baiklah. Jadi saya bergerak ke panel kita yang kedua iaitu Tuan Azmi. Nama penuh Tuan ialah Tuan Khairul Azmi Fahmi bin Jamil. Beliau merupakan alumni College Islam Sultan Alam Shah, Sarjana Muda Kejuruteraan Mechanical University of Adelaide, graduan tajaan TNB, Graduate Certificate of Management Melbourne Business School, Sarjana Pengurusan dan Bisnes Universiti Tenaga Nasional. Kerjaya beliau ialah Jurutera Perancang Kapasiti Bahagian Perancangan tahun 2011 hingga 2015, Eksekutif Pemasaran di Unit 10 pada tahun 2015 hingga 2016, Eksekutif Data di Bahagian Pembahagian, Eksekutif di Pembangunan Kepimpinan TNB, Pegawai Khas kepada Ketua Pegawai Strategi sehingga kini, dan beliau juga merupakan Certified Professional Coach Malaysia Institute of Management pada tahun 2020. Selamat datang Tuan. Terima kasih Sila atas introduction tadi. Okey, ada yang nak tambah ke Tuan? Sebenarnya nak kurangkan boleh? Nak kurangkan, okey sila Tuan. Kita teruskan. Teruskan. Okey. Jadi sebelum saya ajukan persoalan pertama kepada panel kita yang pertama, suka untuk saya ceritakan serba sedikit berkenaan dengan penganjur forum kita pada malam ini. Untuk makluman semua, JPRO merupakan singkatan bagi Jabatan Profesional Muda yang dinaungi oleh Dewan Pemuda PAS di bawah Sektor Sumber Manusia di PPM. JPRO mengumpulkan para profesional dengan 11 kluster dan beberapa unit sebagai tulang belakang. Semua ahli JPRO akan disalurkan ke kluster-kluster yang sesuai dengan profession masing-masing seperti kluster kejuruteraan, ekonomi, pendidikan Islam dan lain-lain. JPRO turut menawarkan platform untuk golongan profesional muda di luar sana bagi mendapatkan khidmat nasihat daripada para profesional berkenaan bagaimana mereka boleh cemerlang dalam kerjaya dan menyumbang kepada pembangunan negara. Selari dengan hasrat ini juga, forum pada malam ini merupakan satu inisiatif JPRO di peringkat negeri Kedah untuk berkongsi pandangan dan rasa bersama para graduan yang masih tercari-cari peluang kerjaya di abad ke-21. Jadi sebelum kita mulakan persoalan, mohon kerjasama para penonton untuk like dan share forum pada malam ini supaya sampai ke setiap pelosok masyarakat dan bermanfaat kepada semua insya-Allah.
Jadi berkenaan dengan forum kita pada malam ini, kita akan ajukan 5 soalan kepada kedua-dua panel kita dan sesi soal jawab bersama dengan para penonton di akhir 15 minit yang terakhir. Jadi bagi sesiapa yang ingin mengemukakan persoalan dan pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kami akan membacakan soalan anda untuk dijawab oleh para panel. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan ajukan persoalan pertama kepada Tuan Nik. Bersediakah Tuan Nik? Ya, sure. Boleh, silakan. Okey, bismillah. Kita sedari cabaran yang dihadapi oleh graduan hari ini jauh berbeza dengan cabaran mereka pada 10 ke 20 tahun lepas. Boleh Tuan jelaskan apakah bentuk cabaran yang perlu dilalui oleh graduan pada hari ini yang khususnya dilihat berbeza dengan dahulu? Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih Cik Moderator, Cik Nasmila. Soalan dia adalah, sebelum tu saya ucap terima kasih kepada pihak JPRO untuk jemputan. Saya kira ini inisiatif yang sangat bagus daripada pihak JPRO untuk membantu isu semasa yang sangat kritikal sekarang, which is pengangguran. Data banyak bagi tahu menganggur berlipat kali ganda, tapi solution masih lagi dekat situ lah. Dia belum ada real solution lagi. So moga-moga hari ini membuka sedikit sebanyak inisiatif yang terutama graduan kalau dengar ni anda boleh buat, we call it practical knowledge lah. Baik. Perbezaan proses cari kerja dulu dengan sekarang, graduan dulu dengan sekarang, apa beza dia? So beza lebih kurang ada 3 yang saya suka untuk simpulkan. Yang pertama adalah teknologi. Dulu teknologi tidak advance, sekarang teknologi sangat advance. Apa maksud teknologi advance? Penilaian terhadap calon pelbagai. Kalau dulu hanya hantar sekeping resume hanya dibaca oleh manusia 20 tahun lepas. Tetapi sekarang manusia tidak lagi membaca resume pada fasa pertama. Resume tidak dibaca pun. Yang akan tapis resume fasa awal adalah AI ataupun kita sebut ATS, Auto Tracking System, yang diguna banyak dalam job portal dan sebagainya. Mereka tidak baca tetapi mereka hanya scan, mereka detect keyword dan mereka matchingkan requirement dengan peserta. So itu teknologi, cabar yang paling basic sekali yang akan dihadapi oleh calon sekarang. So mereka tidak perlu fikir tulis resume untuk lulus dengan manusia fasa pertama. Fasa pertama tulis resume, nak fikir lulus dengan mesin dulu. Macam mana kita panggil sebagai resume ATS compliant. Itu memang hot sekarang. Kemudian teknologi lagi. Disebabkan COVID, makin hot adalah konsep resume. Video resume. Dulu tak pernah wujud video resume. Dulu orang buat video suka-suka je. Tetapi sekarang menjadi requirement. Sebelum anda hantar resume, mesti attachkan satu link YouTube, anda buat video 2 minit self introduction, upload dalam YouTube, bagi link tersebut. So kami nak tengok dulu. So dia sudah jadi penilaian tambahan. So itu beza. Dulu tak ada. Dulu dia baca resume, lulus resume, panggil interview, lulus interview, dapat kerja. Step dia 2 step. Baca resume, interview, selesai. Sekarang bahasa mudah dia dalam recruitment funnel ada 5. Dulu 2, sekarang jadi 5. Okey, yang pertama apa? Yang pertama adalah kita panggil sebagai scanning dulu. Scanning kita guna ATS, guna AI. Ataupun kalau mereka buat manual, pegawai HR mereka tak baca resume anda, kita pun scan resume anda. Hanya 3 ke 8 saat saja. Dan kita decide ini lulus atau tak lulus. Itu fasa pertama. Dan perlu maklum, fasa pertama ini majoriti daripada permohonan meminta kerja gagal. 80% ke 90%. Okay. Fasa kedua baru kita baca ataupun dah selesai tapping dengan mesin, barulah manusia baca, barulah pegawai baca. Bila pegawai baca, maka kita akan baca dengan lebih teliti, kita akan compare antara calon mana lebih bagus. Ketiga, kita buat online filtering. Apa maksud online filtering? Adalah kita semudah Google nama anda. Dulu ada? Dulu tak ada. Sekarang ada. Tuan, kenapa nak Google, nak cari apa? Nak cari salah ke? Tak nak cari salah. Kita baca resume anda, nampak, powernya leadership dia. Mari kita tengok dia punya social media. Apakah sama, koheren tak antara dua ni? Jika resume nampak power tapi social media banyak gambar selfie, gambar kuih, gambar kucing dan sebagainya, dia tidak project the same value yang ada dalam resume. So kita nak benda ni tally. Kenapa? Dulu social media tidak memberi impact pada kerjaya dan branding syarikat, tetapi sekarang social media adalah part paling besar dalam branding syarikat. So dia memberi impact. Bukti dia banyak. Pekerja dibuang sebab social media, penganggur dapat kerja sebab social media, bahkan naik pangkat kerana social media. Bahkan kalau tuan-tuan tahu isu 2018, pengarah Guardian of Galaxy kan kena buang tiba-tiba. Kenapa? Isu social media dan juga isu Twitter. Baik, itu fasa ketiga, online present, ditapis, online filter. Yang keempat, barulah kita akan panggil pre-interview. Bukan interview lagi,
pre-interview ni apa? Phone call dan juga kita panggil video call. Sekarang makin hot video call macam-macam. Dan akhir sekali fasa kelima barulah panggil face to face interview, which is candidate yang betul-betul very powerful yang kita nak double confirm dia ni memang boleh bekerja dengan kita, memang suit dengan company, memang boleh perform dengan KPI, then only kita jemput untuk face to face. So itu adalah cabaran teknologi. Kedua, cabaran behavior. Dulu behavior pelanggan berbeza. Sekarang 20 tahun, 10 tahun kemudian pelanggan behavior berbeza. Dulu pelanggan relax, steady, nak tenang. Tapi sekarang behavior pelanggan adalah macam teknologi, dia nak laju. Bila dia komplain, dia nak laju. Bila dia beli barang, dia nak dilayan dengan segera. Bila beli barang, dia nak dihantar. Dia nak hantar kalau boleh nak sampai semalam. So benda itu menyebabkan bisnes terpaksa adapt dengan behavior customer yang baru. Yang kerana bayar murah tapi nak perform punya quality. Alright. So bisnes terpaksa adapt. Apa yang berlaku? Bisnes terpaksa cari pekerja yang mampu adapt dengan kehendak pelanggan. Maka requirement pun akan naik bertambah, skill yang baru bertambah. Okay. So dua, behavior. Yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan adalah competition lah. Persaingan terlampau sengit. Kalau dulu mungkin kadar pengangguran, kalau kita tengok tahun 1998, 2000 pengangguran dia, jumlah pengangguran dalam 200,000. Tetapi dalam masuk 2000 lebih sikit pengangguran 500,000. Maintain dia 500,000 sampailah COVID hit kepada 800,000. Itu data daripada Jabatan Perangkat Negara. Tapi data yang tidak dapat di-capture, kami sangat percaya, saya sendiri sangat percaya berdasarkan observation, memang cecah 1 juta pun. Dan sekarang jangkaan bila hit COVID kali kedua, 2.4 million jangkaan daripada orang yang menganggur, tak dapat kerja, hilang kerja. Tak termasuk dengan graduan yang setiap tahun 300,000 orang grad. So competition mereka melampau hebat. Adakah mereka tidak educated, tak dapat kerja? Tak. Generasi sekarang adalah generasi yang paling educated tetapi paling susah dapat kerja. Itu realiti yang memang kita kena akui, kan? So what happened to them is they have to compete in a very crazy environment. Requirement terlampau tinggi ataupun skill-skill yang diminta pun pelik. Kalau soalan, contoh soalan interview dulu. Soalan interview dulu adalah what is your opinion about leadership? So leadership is about blah blah blah, atau sell me this pen. Soalan yang paling favourite 10-12 tahun lepas. Sell me this pen. Kemudian ceritalah pen ni macam ni. Itu soalan lama. Tapi soalan sekarang tuan-tuan, okey boleh buat coding. Nah ni laptop buat coding, saya nak sistem sekian. Buat sekarang. Itu je. Sekarang okey nak tengok critical thinking ke tak? Okey kita tak sembang, kita bagi puzzle, okey selesaikan puzzle ni. Kita bagi sudoku, selesaikan. Bagi quiz, okey selesaikan. Bagi case study, okey kami ada sekian. What is your solution? Contoh, bill TMB naik. Orang maki TMB. Kalau dulu harga mahal macam Fir'aun, sekarang harga mahal macam bil TMB. Contoh orang komplain dulu tuan dengan izin zaman PKP. Tiba-tiba bil jatuh, diam pula semua orang. Tak ada orang pun nak puji bil jatuh sebagainya. Baik. Apa yang berlaku? Okay, kita bagi case study begini. Macam mana calon anda sebagai warga TMB nak approach situation ni, nak tenangkan keadaan. What would be your proposed solution? Kata anda CEO daripada TMB. How you are going to manage this situation? So soalan begitu sudah berbeza zaman dulu, zaman sekarang. Zaman sekarang dia lebih kepada approach direct, nak tengok technical skill, you boleh buat kerja kata on the spot. Bahkan kita bagi assignment lagi. Minggu depan hantar, 2 hari akan hantar. So itu sedikit sebanyak perbezaan 10 tahun lepas, 20 tahun lepas dengan rekrutmen sekarang. Wallahualam. Saya serah kepada moderator. Moderator kena unmute mic. Okey. Okay, maaf. Okay. Terima kasih kepada Tuan Nick atas jawapan kepada persoalan yang saya kira memang sangat satu dilema yang sangat besar melanda para graduan sekarang lah, dan termasuk saya sendiri yang baru grad pada tahun lepas, tapi alhamdulillah saya sedang melanjutkan pelajaran. Jadi masih menjadi satu cabaran juga berhadapan dengan fasa pandemik COVID-19. Jadi saya tujukan soalan khas berkenaan dengan pandemik COVID-19 kepada Tuan Azmi, panel kita yang kedua. Sekiranya kita lihat fasa sekarang merupakan satu fasa yang getir apabila seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19, baik dalam aspek sosial, politik maupun ekonomi. Lalu Tuan, adakah pandemik ini boleh dilihat sebagai satu faktor untuk mengubah corak serta peluang pekerjaan di negara kita? Dan apakah terdapat kerjaya yang masih memberi peluang yang cerah di saat pandemik ini? Silakan Tuan. Baik, terima kasih Saudari Asmila atas soalan yang diajukan.
Sebelum saya teruskan dengan memberi respon kepada soalan yang diajukan kepada saya juga nak mengulas juga soalan yang diajukan kepada Saudara Akmal sebelum ini berkaitan dengan cabaran dari sudut behavior dan juga cabaran dari sudut yang pertama sekali teknologi dan teknologi. Okey. Jadi berkaitan dengan teknologi ini juga apakah behavior yang kita mahu lihat daripada graduan-graduan yang memohon kerja ataupun mereka yang sudah sedia ada berada di dalam industri. Saya bekerja selama 2 tahun lebih kurang di bahagian pembangunan kepimpinan di syarikat yang saya bekerja sekarang. Apa yang kita nak lihat ialah disebabkan adanya teknologi, data dah berlambat-lambat. Bila data dah berlambat-lambat, apa gangguan ataupun apa cabaran yang akan dihadapi oleh graduan sekarang dan juga mereka yang sedang bekerja? Banyak maklumat yang akan masuk. Baik, apa kesan terlalu banyak maklumat yang akan masuk? Dia akan memberi kesan kepada bagaimana seseorang eksekutif atau bagaimana seseorang pengurus, manager menerima atau perceive the abundance of information, yang pertama. Yang kedua, proses ke semua information tersebut. Jadi kita ketika interview tu kadang-kadang apa yang kita nak tengok ialah bagaimana seseorang calon itu mampu ataupun apa dia punya sistem atau cara berfikir untuk memproses, untuk menerima maklumat yang pertama dan yang kedua untuk memproses maklumat sebelum dia menterjemahkan perkara tersebut kepada tindakan. Okey, baik. Ya, terima kasih kepada soalan yang diajukan kepada saya. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur kerana memberi kepercayaan kepada diri saya yang tidak seberapa ini untuk menyumbang dalam sesi diskusi, sesi perbincangan kita pada malam ini. Dan jangan lupa boleh follow saya di Twitter @4azmi. Apa yang saya selalu tweet ialah bagaimana seseorang itu boleh efektif dalam kerja berpasukan, ciri-ciri leadership. Sambil-sambil tu saya ada juga tweet ataupun berbalas pantun lah Twitter tu. Boleh sekarang kan berbalas pantun lah. Saya pun dah lama dah sebenarnya saya suka pantun memantun ni. Baiklah. Soalannya, yang pertama tadi berkaitan dengan apa kesan COVID kepada situasi pekerjaan di Malaysia sekarang dan adakah sinar harapan dalam situasi kerja ni di Malaysia. Baik, sebelum kita pergi kepada situasi kerja, jom kita berbincang secara ringkas apa situasi pencari kerja sekarang ataupun graduan. Baik, katakan saya baru grad. Apa yang saya nak rancang? Saya nak rancang 5 atau 10 tahun yang akan datang sebagai kerjaya. Baik, bila saya nak merancang 5 atau 10 tahun yang akan datang, pertama sekali apa yang saya akan lihat ialah industri. Industri apa yang sedang berkembang, naik, dan industri yang mana yang sedang dalam keadaan stabil dan industri mana yang sedang menuju dia punya maghrib lah atau sedang merudum. Kemudian saya akan padankan dengan situasi semasa iaitu COVID-19, wabak yang melanda. COVID-19 dia memberikan 2 kesan kepada sektor industri. Baik, kita pun biasa membaca Quran, inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya? Sesungguhnya di dalam cabaran, di dalam kesusahan itu bersama kesusahan itu ada kesenangan. Maksudnya apa? COVID ini ada juga memberi kesan buruk kepada setengah industri, namun ada setengah industri yang bercambah ataupun berkembang dengan lebih pesat dengan kehadiran wabak ini. Sebelum ni dia meningkat naik, bila adanya COVID, dia terus meningkat naik dengan lebih pesat sekali. Apakah industri tersebut yang bakal memberikan banyak peluang pekerjaan kepada mahasiswa? Industri yang berkaitan dengan digital dan juga industri yang berkaitan dengan perubatan. Baik. Apa yang saya maksudkan dengan industri berkaitan dengan digital atau digital experience ini? Umum tahu bahawa dalam syarikat korporat misalnya dia ada banyak function, dia ada banyak fungsi. Ada fungsi jualan, sales, ada fungsi pemasaran, pengiklanan, ada fungsi pembangunan produk. Ada juga fungsi perancangan, fungsi sumber manusia, keuangan, perolehan atau procurement, dan juga ada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan mass communication. Baik, tadi saudara Akmal ada bercerita tentang disebabkan ramainya orang yang mahu memohon kerja di situasi pandemik ini dan disebabkan perlunya
resume-resume tersebut, permohonan tersebut ditapis secara digital, maka nak atau tidak peluang kerja berkaitan dengan digital di semua company yang membuat rekrutmen akan meningkat. HR sebelum ni dia tidak boleh selesa sahaja untuk menilai kemasukan pekerja berdasarkan interview yang kena bertemu muka, tak boleh. Dia kena belajar satu skill baru. Dan kalau pekerja sedia ada tidak mempunyai skill tersebut, maka akan ada peluang pekerjaan bagi graduan HR dalam setiap company lah. Di mana graduan ni belajar tentang skill-skill menilai atau skill-skill interview melalui video atau melalui perbualan online. Terutama berkaitan dengan jualan, kita pun dapat lihat di situasi COVID ni ada syarikat-syarikat retail atau syarikat-syarikat yang menjual barang-barang biasa seperti Lazada, Shopee, tiba-tiba meningkat dia punya penjualannya. Jadi berkaitan dengan saudara Akmal juga tadi, bagaimana kita nak mengupah atau bagaimana sebuah syarikat itu dapat mencari lebih ramai pekerja yang baru-baru, grad ataupun yang sedia ada menganggur, yang boleh disesuaikan dengan permintaan atau peningkatan aktiviti di syarikat-syarikat tersebut. Baik, itu situasi pertama di mana ada syarikat yang meningkat naik dan disebabkan adanya COVID, peningkatan atau pembangunan syarikat tersebut bertambah dengan lebih besar. Saya juga nak ulas berkaitan dengan syarikat-syarikat berkaitan dengan pembekalan barang-barang kepada hospital seperti glove, yang manufacture test kit. Baru-baru ni Hartalega juga ada meningkat naik lah dari sudut dia punya market capital atau dia punya harga saham dia meningkat naik dan akhirnya menyebabkan dia berada dalam top 5 sekarang sebagai syarikat yang mempunyai market atau capital yang tinggi di Malaysia. Okay. Seterusnya, ada industri yang meningkat naik secara biasa, tapi disebabkan kehadiran COVID, peningkatan tersebut sama ada kekal ataupun menjulam. Okey, jadi apa yang saya nak sentuh di sini adalah aktiviti ataupun industri yang berkaitan dengan tourism, pelancongan, industri yang berkaitan dengan transportation, industri yang menyokong tourism iaitu transportation dan aviation, iaitu penerbangan. Asas, ini pada pandangan saya, asas kekuatan industri tourism di sebuah negara tersebut ialah bergantung kepada alam sekitar atau kawasan tarikan pelancongan. Itu asas dia. Selagi ada kawasan tarikan pelancongan itu, asas aktiviti ekonomi itu akan ada sebelum dia dirosakkan oleh perubahan iklim dan sebagainya. Baik. Namun disebabkan kehadiran COVID yang menghalang interaksi antara sesama manusia, menghalang perjalanan merentas negara, maka industri yang mempunyai asas kukuh ini akan terjejas sementara waktu COVID ini. Jadi ada 3 perkara yang akan berlaku. Yang pertama sekali, ini berdasarkan perbincangan saya lah dengan salah seorang kenalan yang bertugas sebagai pengurus besar di sebuah syarikat pelancongan di Sri Lanka. Jadi apa yang berlaku di dalam syarikat tersebut? Di dalam syarikat tersebut, dia terpaksa mengurangkan pekerja dan pekerja yang sedia ada perlu belajar skill baru. Saya dah cerita tentang skill baru yang dia perlu pelajari tadi macam digital dan sebagainya. Dan kalau pekerja sedia ada itu tak mampu belajar skill baru, ini adalah peluang pekerjaan untuk graduan baru yang mempunyai skill mengurus pelanggan atau pemasaran melalui digital. Dan yang terakhir sekali, sama ada diberikan keupayaan untuk diberikan peluang supaya pekerja yang sedia ada untuk sambung belajar. Jadi bagi mereka yang ingin menceburi bidang ini, nasihat saya, bukan nak bagi nasihat, dia kena fikirkan tentang adakah aku perlu masuk sekarang sebab competition tinggi ataupun tunggu dahulu daripada terus menceburkan diri dalam bidang tourism, transportation ataupun aviation. Baik, dan satu lagi yang perkara saya nak sentuh ialah industri yang sedang menurun dan disebabkan kehadiran COVID, dia menurun dengan lebih cepat. Baik, apakah industri yang saya sebutkan di sini? Adalah industri-industri yang terkait dengan industri-industri yang terkait dan akan memberi kesan buruk dari segi perubahan iklim atau climate change. Seluruh dunia bila cerita tentang pembinaan loji arang batu misalnya, kebanyakan syarikat-syarikat yang akan memberi dana atau memberi pembiayaan kepada pembangunan loji arang batu
dah tak buat macam tu lagi dah. Sebab apa? Lori arang batu mengeluarkan karbon dioksida yang tinggi dan akhirnya akan menyebabkan perubahan iklim ataupun aktiviti perubahan iklim itu sukar untuk dilaksanakan. Baik. Apa yang akan berlaku? Okey, dalam industri sebegini yang biasanya akan terkesan ialah ataupun mereka yang biasanya bekerja dalam industri ini adalah jurutera-jurutera, terutama jurutera mechanical, electrical, berkaitan dengan yang bekerja berkaitan dengan transportation, shipping, arang batu dan sebagainya. Maka ini adalah kalau graduan baru masuk, ini bukan industri yang menarik untuk anda ceburi sekarang. Ini bukan industri untuk anda ceburi. Namun begitu, kenapa industri ini masih ada dan masih lagi bertahan? Sebab industri ini dia ada dia punya inertia dia. Okey, misalnya kalau kita nak buat sesuatu kilang, manufacturing atau apa-apa loji jana kuasa, mereka kilang tersebut akan bertahan atau loji tersebut akan bertahan selama 15 hingga 20 tahun. Makanya dan kenapa dia bertahan sebegitu? Disebabkan dia ada ada agreement lah dengan dia punya pembeli atau dengan dia punya pelanggan. Agreement ni ialah okay, kita akan bekalkan bahan-bahan ini selama 15 hingga 20 tahun. Sebab tu dia ada inertia dia dan kita tidak melihat pengurangan ataupun retrenchment secara besar-besaran dalam industri ini. Sebab dia ada inertia dia. Namun begitu, bagi graduan yang ingin menceburkan diri ke dalam bidang manufacturing ataupun terkait dengan aktiviti-aktiviti yang menyukarkan climate change ini, dia punya mindset dia ialah okay, anda ada 5 hingga 10 tahun, katakanlah career anda, luangkan masa sebentar dalam industri ini untuk anda belajar benda-benda baru, untuk anda belajar skill berkaitan dengan leadership, skill pengurusan, project management dan sebagainya. Baik, apa yang saya boleh simpulkan berkaitan dengan apa yang berlaku situasi COVID dan juga peluang pekerjaan ini, ada 3 kesan COVID. Satu, dia akan merancakkan lagi industri yang sedang meningkat, dan graduan walaupun peluang pekerjaan di situ meningkat tinggi, anda juga kena berhati-hati disebabkan unemployment rate yang tinggi, maka competition akan jadi sangat-sangat tough. Anda kena bersedia. Dan yang kedua, untuk industri yang mempunyai asas kukuh untuk membangun tapi terbantut seketika disebabkan COVID ini, situasinya tak serba baik. Anda memang kena ada additional ataupun kena ada edge yang tersendirilah untuk memastikan anda boleh menyesarkan pekerja sedia ada yang ada dalam industri tersebut. Dan untuk industri yang sedang merudum dan COVID menyebabkan perudumannya lebih pesat atau lebih cepat, anda punya mindset ialah jika anda menceburi atau ada rezeki dalam industri tersebut, anda punya mindset ialah belajar seberapa banyak yang anda boleh supaya anda lebih bersedia kelak bila industri tersebut ataupun apabila anda ingin keluar daripada industri tersebut. Wallahualam, saya pulangkan kepada moderator. Okey, baiklah Tuan Azmi atas penerangan yang begitu padat dan saya harap bermanfaat kepada semua yang mendengar. Dan lagi sekali saya mohon kepada para penonton untuk like dan share, sebarkan selagi mampu supaya setiap perkongsian pada malam ini tidak terhenti di sini sahaja, antara kita sahaja, tapi lebih ramai yang mendapat manfaat. Okey, baiklah. Jadi kembali kepada persoalan yang seterusnya, kepada Tuan Nick, kalau nak disimpulkan daripada persoalan yang pertama dan yang kedua tadi, saya boleh katakan semuanya berkait rapat dengan cabaran teknologi dan di fasa pandemik COVID-19 khususnya. Dan berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia dan disebutkan juga oleh Tuan Nick tadi sepintas lalu berkenaan dengan laporan peratusan pengangguran yang berlaku di Malaysia sekarang. Dan seperti yang saya lihat semalam pun, berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia bagi pasca COVID-19 bermula Mei lalu, kadar pengangguran melonjak. Pengangguran meningkat 48.8% berbanding tahun sebelumnya kepada 778.8 ribu orang.
Jumlah pengangguran yang direkodkan itu adalah yang paling tinggi sejak 34 tahun lalu. Kadar pengangguran tertinggi pernah dicatatkan di Malaysia adalah pada kadar 7.4% pada tahun 1986. Maka kita telah mengulangi sejarah itu kembalilah pada fasa pandemik COVID-19. Jadi dengan statistik yang menunjukkan jumlah pengangguran semakin meningkat, maka saingan untuk mendapatkan kerja pastinya bertambah tinggi. Dan boleh Tuan kongsikan apakah bekalan yang wajib dimiliki oleh graduan bagi melepasi temuduga dengan berjaya? Silakan Tuan. Okey. Panjang mukadimah dia tu dan ujungnya adalah bekalan nak berjaya dalam temuduga. Okey, baik. Kena faham. Saya tengok juga FB, saya nak tahu juga apakah tuan-tuan dan Jepang penonton yang dalam FB ni siapa yang fresh grad ataupun final year, masih lagi belajar IPT ataupun masih lagi menganggur dalam kategori kurang 2 tahun pengalaman. Boleh tinggalkan komen ke? Saya ke? Nak tahu juga berapa ramai yang fresh grad ataupun yang kurang daripada 2 tahun pengalaman. Boleh tinggalkan komen dekat Facebook, nak tahu juga. Dan kalau ada di sini yang yang bekerja dalam bidang rekrutmen, HR, hiring manager, recruiter, talent acquisition dan sebagainya, boleh tinggalkan komen juga tuan-tuan Cik Puan yang bekerja dalam bidang rekrutmen, bagi tahu saya adalah recruiter, saya adalah HR, saya adalah dalam bidang jabatan rekrutmen dan sebagainya. Okey, tu dia, ramai yang komen. PhD menganggur, tu dia pun ada, final year pun ada. Alright, cool, menarik. Okey, so ramai jugalah di sini. Baik, mari saya kongsikan apa yang perlu berjaya dalam interview khas untuk graduan. Graduan ni kita kira sebagai entry level. Dalam job ni ada entry level, ada senior level, ada mid level dan sebagainya. So entry level adalah untuk fresh grad. Now, sebelum saya pergi lebih jauh, ada sangka-sangka ataupun ada komen yang sebut fresh grad ni dah lah grad waktu COVID, orang yang ada pengalaman kena buang kerja, lepas tu lagi susah lah dia nak dapat kerja. Dah lah susah sama-sama 300,000 orang yang grad setiap tahun, nak compete sama-sama dia, nak compete orang menganggur sebelum tu, nak compete pula dengan orang yang berada pengalaman, hilang kerja. Now, untuk saya sedapkan hatilah orang fresh grad. Pertama, syarikat yang tidak punya dana yang besar, dia akan hire fresh grad. Pertama. Yang kedua, bagi syarikat yang besar, JLC, contoh, TMB, Maybank dan sebagainya, mereka memang hire fresh grad secara khusus. Ada kota yang khusus, okey, banyak ni graduan fresh grad, kita akan hire tahun ni. Kita, sebab itu dalam syarikat yang besar, dia ada khusus graduate recruitment, khusus untuk hire fresh grad. So jangan risau, kota anda ada. Nak tahu syarikat mana hire fresh grad? Follow Grad Malaysia. Dia memang adalah satu job portal ataupun satu publishing company yang memang fokus kepada syarikat-syarikat memberi peluang kerja kepada fresh grad. Dua. Ketiga adalah apakah calon makin banyak pengalaman, makin bagus dan disukai oleh syarikat? Jawapan dia tidak semestinya. Walaupun pengalaman anda banyak macam mana sekalipun tapi tidak related dengan job scope, tidak related dengan responsibility yang akan dibuat di tempat kerja yang baru, maka tak terpilih juga. Kalau anda fresh grad, anda hanya intern 8 bulan, 6 bulan, anda buat part time 2-3 bulan, buat bisnes sendiri, tetapi skill itu, kemahiran itu, anda pergi pula online course yang sangat relevant, closely related dengan apa dikehendaki dalam iklan kerja, apa dikehendaki oleh syarikat, apa yang diberitahu sebagai ini requirement ni, ini responsibility. Anda walaupun fresh grad, lebih tinggi probability untuk diambil. 3. Dah senang lah jiwa wahai fresh grad sekalian. So, your chances is there. Jangan kata tak ada harapan langsung. Tak sentiasa ada harapan. Kena tahu realiti semasa. Nak pintu masuk syarikat ada banyak untuk fresh grad. Pertama, apply kerja macam biasa. Yang kedua, masuk sebagai intern sukarela. Siapa yang buat? Samsung ada buat, Nestle ada buat. Dah habis belajar dah, bukan intern atas universiti. Intern, aku sendiri nak buat. Ketiga, boleh masuk dengan pintu protege. Nak masuk syarikat banyak pintu protege. Apa benda protege? Mana-mana syarikat yang dapat certain jumlah kontrak daripada kerajaan Malaysia, mereka kena buat 1% dana tersebut kontrak. Kena buat protege. Nama lama SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia. Nama baru protege. Okay. So ini pintu masuk salah satu. Protege, seronok protege ni adalah dapat soft skill training, dapat apa? Dapat OJT 6 bulan, 8 bulan, lepas tu dapat allowance pula 2,000. Ada setiap syarikat bagi 2,500. Okay, alright. Okay, pintu masuk seterusnya, yang keempat, iaitu ini requirement tinggi sikit. Kita panggil sebagai management training, MT. Management training. Yang ni biasanya anak emas syarikat lah. Dia akan tukar-tukar department, diberi latihan, diberi perhatian sedikit. So, tapi requirement untuk management training ni kadang-kadang dia macam wow sangatlah, 3.5, 3.8 kan. Sebab, yelah, sebab management training biasanya
menyediakan anda ke arah nak jadi leaders dalam syarikat tersebut. Nampak banyak peluang untuk masuk dalam syarikat. Sekarang peluang itu masih lagi terbuka. Kalau anda nak bagi, saya nak bagi contoh, Protege almost every day ada kekosongan. Saya follow Telegram, IG dia sebagainya, ada kekosongan. Dan untuk lulus interview tuan-tuan cik puan, saya kena bagi tahu secara jujur lah. Requirement untuk orang fresh grad dengan orang yang berpengalaman berbeza. Soalan pun akan berbeza sebab kompetensi yang dinilai berbeza. Now, pertama sekali saya bagi dua. Pertama self-aware, yang kedua market aware. Self-aware adalah anda kena tahu diri sendiri. Kita tak pernah ambil calon yang masuk kerja semata-mata nak duit. Kenapa kerja sini? Sebab gaji besar, allowance shock, compensation nice, ada setiap tahun ada allowance gaji ke-13 contoh. Sebab ada gym membership dapat free, dapat kupon paksa setiap 2 bulan contoh, dapat bonus 3 bulan gaji contoh. Tak pernah kita ambil mana-mana pekerja sebab itu yang dia bagi. Oh, sebab dia nak kerja sini, sebab duit banyak. Okey, kita ambil. Tak berlaku. Kita ambil calon adalah sebab dia memang betul-betul nak bekerja dengan kita. Dia betul-betul passionate. Dia betul-betul memang minat dia lah bekerja dalam bidang engineering ni contoh. Minat dia lah bidang finance. Dia berjaya tonjolkan minat tersebut. Dia berjaya tonjolkan kesungguhan tersebut. Okey. Alright. Kedua, itu yang pertama, self-aware. So, dalam syarikat kita nak tahu calon ini ada target tak? Ada mission tak? Apa dia nak sebenarnya? Kenapa dia apply dengan syarikat kita? Soalan itu percayalah untuk fresh grad pasti akan ditanya. So you need to be aware of your own. Apa anda nak? Kenapa ada kerja dengan syarikat tersebut? Jangan kata sebab monetary sahaja. Okay. Yang kedua adalah tentang market aware. Apa itu market aware tuan-tuan dan puan? Market aware adalah anda kena tahu pasaran industri semasa. Sebahagian besar telah diberitahu oleh Tuan Azmi, iaitu market aware mana syarikat yang sedang menjunam, menaik, mendata dan sebagainya, maka lepas COVID makin perform, lepas COVID makin tak perform. So Tuan Azmi sudah kongsi dengan sangat baik, dengan jelas sekali. Okay. Cuma saya nak bagi tahu adalah anda sendiri kena research. Mana nak tahu? Kena bergaul dengan orang industri. Macam mana nak bergaul dengan orang industri? Bergaul dengan lecturer, tanya career center, pusat kerjaya di universiti masing-masing, wajib ada career center, kaunselor kerjaya anda, pergi approach 3 agensi kerajaan yang menguruskan tentang keboleh pasaran graduan dalam Malaysia. Pertama, Talent Corp di bawah HRDF. Yang kedua adalah EIS Perkeso sekarang yang mengurus My Future Job, portal pekerjaan nasional di bawah penjana. Yang ketiga adalah Kementerian Belia dan Sukan, KBS. Dan keempat, saya tambah satu adalah KPT, Kementerian Pengajian Tinggi yang juga menguruskan keboleh pasaran graduan. Ini 4 agensi di bawah kementerian dalam Malaysia yang mengurus keboleh pasaran. Anda kena follow dia. Kenapa? Banyak inisiatif yang keluar, banyak info baru, program yang dibuat untuk graduan daripada 4 agensi kerajaan ini. Okay. So, itu adalah market aware. Apa lagi nak buat market aware? Buat research dekat Glassdoor, Indeed sebagainya. Tanya orang yang bekerja di syarikat tersebut supaya anda tahu. Pergi interview, anda dah tahu what to expect from the interview. Kenapa? Anda sudah tahu syarikat ni bisnes dia apa, produk dia apa, servis dia apa. Dia syarikat besar ke syarikat kecil? Dia culture dia macam mana? Dia culture multinational company, culture lain. JLC, culture lain. Syarikat yang majority Melayu, culture lain. Syarikat yang campur, culture lain. Syarikat majority Chinese, for example, culture lain. Syarikat majority Indian, culture lain. So, that what you need to prepare. Dua benda, self-aware dengan market aware. Dan untuk market aware, suka untuk saya kongsikan, tuan-tuan cik puan, adalah untuk makluman anda. Data daripada My Future Job yang dikongsi dalam LinkedIn saya jumpa, dan data itu sebenarnya bila kita jumpa dengan pihak yang berautoriti saja mereka boleh keluarkan data tu. Dalam My Future Job, orang kata, graduan 700,000 menganggur. Tu dalam My Future Job, oleh Perkeso, ada 266,000 pekerjaan kosong available untuk diminta. Kenapa graduan tak nak pilih? Graduan memilih ke ni? Graduan picky, choosy. Kan? Jawapan dia, tuan-tuan cik puan, sebenarnya berlaku mismatch. 266,000 pekerjaan ditawarkan dalam job portal. Saya percaya ini berlaku di mana-mana platform. Jangan sebut bahasa Inggeris adalah faktor gagal temuduga. Don't give me alasan begitu. Itu adalah alasan majikan sahaja sebenarnya, dengan izin. Betul, tapi minoriti. Baik, apa yang berlaku sebenarnya adalah 266,000 tersebut, 76% nak cari orang lulusan SPM. Sedangkan majoriti pengangguran adalah orang degree dan ke atas. Now, berlaku mismatch? Berlaku mismatch. Yang grade level degree diploma dan ke atas, tetapi kerja yang tersedia dalam pasaran adalah level SPM dan ke bawah. Majority 76%. Daripada 266, 100,000 lebih adalah untuk SPM. Now, memanglah graduan menganggur sebab itu kisah dia.
Universiti, apakah universiti mengecilkan pengambilan? Mustahil. Universiti sudah jadi bisnes. Ini isu besar nak sentuh ni. Dia setiap tahun tambah lagi. Tak cukup pendaftaran pelajar, tak cukup yuran, tak boleh nak operate. You see? Nah, dia pening kalau fikir besar. Tapi ini nak kata salah graduan ke? Bukan salah graduan. Dia orang di level atas kena buat kerja dengan lebih teliti. Ini melibatkan polisi. Macam mana nak sediakan kerja yang bertambah degree? Tarik pelabur yang berkualiti masuk Malaysia. Kena rangka polisi yang baru untuk menjadi menggiurkan pelabur sana masuk. Import teknologi dan sebagainya supaya mereka menggunakan kepakaran kerja yang ada dalam negara. So ini benda lain. Tapi apa yang graduan boleh buat adalah bersedia diri anda dengan skill-skill yang relevan. Jangan sekali-kali harapkan IPT menjadikan benda ni. IPT adalah satu universiti awam terutama sekali. Dia adalah besar. Kalau nak berubah haluan, dia makan masa. Susah sangat nak ubah dengan segera. Company besar pun nak ubah pun dia makan masa. Contoh, kapal besar. Bergara lajan tiba-tiba nak pusing 90 degree ke barat contoh. Nak pusing 90 degree, ingat pusing macam kereta, boleh pusing U-turn. Tak, dia ambil jarak lebih kurang 10 km, dia pusing sikit, barulah jadi. After 10 km, after 1 hour, 2 hour, baru boleh pusing haluan kapal yang besar. Tetapi kalau kita syarikat yang kecil, kalau kita organisasi yang kecil, kita panggil, kita ni macam naik boat, naik sampan, naik jet ski lah. Boleh ubah serta-merta? Boleh. Oleh itu, kalau nak bergerak mengharapkan IPT, dia kena ambil masa lajak panjang, jauh punya, baru boleh pusing. Dia nak kerangka, kena meeting dulu, birokrasi dulu, kena present paper dulu, kena sahkan dulu, dapat accreditation dulu, kena ikut prosedur supaya dapat masih lagi kekal status research university dan sebagainya. Semua tu dia kena jaga. So, nak makan masa, pusing lama. So, siapa yang boleh pusing cepat? Student. Siapa yang boleh pusing cepat? Lecturer. Nak tunggu arahan? Terlambat. Graduan akan jadi tak relevan dalam pasaran. So, untuk graduan, anda sendiri kena jumpa orang industri. Pergi site visit. Kan ada kelab akademik. Buat apa kelab akademik? Takkan nak buat hiburan semata-mata. Pergi site visit industri, tanya, okay, aku finance. Pergi visit big public sister, Ernst & Young pergi visit, KPMG pergi visit, apa lagi? PwC pergi visit. Tanya dia apa skill yang diperlukan dalam keadaan sekarang. Kemudian buat apa? Jemput orang industri, bagi lecture talk. Contoh, bagi part-time talk ni kepada orang industri. Kalau dia kata, okay, contoh engineering, kita dah tak guna AutoCAD, kita guna software baru, nama dia ABC punya software. Okay, buat persetujuan kita, ajak orang luar, minta universiti bayar, okay, ajak ABC punya software pada pelajar engineering. Itu pelajar boleh buat, mereka boleh turn untuk adapt dengan segera. Lecturer, inisiatif sendiri, hanya yang izin, minta maaf saya sebut. Tak banyak lecturer yang mampu ambil inisiatif untuk tukar segera, nak relevankan pelajar dia. Biasanya perkara ni difikir oleh dekan biasanya. Sebab dekan kena pastikan GE untuk pelajar fakulti dia bagus. Kalau tak, dia kena menjawab dengan GE yang kat atas. Kan? Dia jawab dengan dekan. Dekan pula dekan kena jawab dekat VC. VC kena jawab dekat kementerian dan sebagainya. So, yang boleh ubah segera adalah yang small scale. So, graduan, anda tidak boleh mengharapkan orang tunggu sebagainya. You need to change. Cari apa skill yang relevan dalam industri, buat event, belajar. Pergi online course. Bagi tahu lecturer, kami nak jemput orang sekian datang sebab ini skill relevan dalam industri. Lecturer, kami nak pergi site visit lah ke tempat ni, kita buat plan, please. Plan satu batch pergi, contoh. So, itu yang kita boleh buat. Sebab apa? Dalam interview nanti, kalau skill yang anda offer adalah tidak relevan, maka anda pasti tidak akan diambil. Kita rekrut pekerja untuk buat kerja. Tapi kalau kita rekrut orang tak mampu buat kerja, what's the meaning of that? So, untuk anda buat kerja, you need that kind of new skill set. COVID melanda, new skill set, meeting online, buat kerja secara remote, new skill set ni anda kena ada. So, nak lulus interview, you need to be relevant to the market. That's as simple as that. Okay. Dan yang terakhir saya kira untuk tutup ini, saya bawakan satu data daripada KRI, Khazanah Research Institute, SWTS, Coolwork Transition, satu kajian dibuat oleh pihak KRI, tamat 2018, keluar 500 muka surat, buku dia sangat kemas, cantik, teliti. Dia buat survey kepada 1,600 lebih employer di Malaysia, cross industry. Dia kata, untuk fresh grad, apa kehendak majikan sebenarnya? Buat satu survey, banyak soalan, tetapi kita kategorikan kepada 3 kategori. Pertama adalah, apakah majikan nak work experience? Kedua, apakah majikan nak technical skill? Yang ketiga, apakah majikan nak, kita panggil apa? Attitude, perangai. Antara 3-3 ni, tuan-tuan teka, yang mana agak-agaknya majikan nak? Boleh tinggalkan dalam komen ke kalau kita masih ada lagi Facebook Live? Boleh tinggalkan dalam komen anda agak-agaknya yang mana majikan nak?
Cuba ulang balik option tadi tu, so untuk memudahkan pendengar-pendengar ni. Okay, option tadi adalah apa sebenarnya yang majikan nak daripada fresh grad. Pertama adalah work experience, pengalaman kerja. Yang kedua adalah technical skill, skill-skill technical untuk buat kerja. Yang ketiga adalah attitude, sikap, perangai. Antara tiga ni, which one tuan-tuan agak yang paling dikehendaki oleh majikan terhadap fresh grad? Okay. Ada yang kata attitude baik, menarik. Satu iaitu work experience, attitude. Ramai yang cakap attitude. Oh, menarik. Dua iaitu technical skill. Okay, work experience, attitude. Okay. Menarik. Terima kasih Tuan-Tuan Encik Puan. Terima kasih untuk respon. Baik, mari saya kongsikan jawapan dia. 50% majority sebut apa? Pertama, kita nak attitude. Apa itu attitude? Work ethic. Apa itu work ethic? Willing to go extra mile, commitment, punctuality, common sense. Attitude. Yang kedua adalah technical skill, yang ketiga adalah work experience. Ini carta ranking nombor 1 mereka nak fresh grad adalah attitude. Kenapa? Kami tahu fresh grad belajar tak ada practical knowledge yang boleh apply terus dalam industri. They need to be trained first. Itu kita faham sangat. Daripada 100 subjek belajar dekat universiti, 30-50 je boleh apply dalam industri. That's it. So lagi 50 nak ambil kat mana? Belajar daripada senior, belajar daripada technician, belajar daripada orang yang ada dalam tu, pergi training dan sebagainya, ikut SOP, ikut prosedur. So we know you can be trained. It's just a matter of apakah graduan menonjolkan perangai, ciri-ciri, sikap yang anda sedia untuk belajar. Itu je. Kalau masuk pun dah ego, kalau masuk pun dengan nego, dengan gaji yang tidak logik ataupun tidak membuat persiapan, nampak tak serius, apakah anda sedia untuk belajar, anda memberi keyakinan pada majikan untuk anda ni boleh dilatih. Stop. So kena faham, apakah saya merendahkan work experience dan technical skill? Tak, saya tidak merendahkan, tetapi kena faham, number one priority comes to your attitude first. Dengan izin, saya sudah survey banyak, saya ada satu event makan dinner, kita jumpa dalam 19 sektor industri yang jumpa. Ada manufacturing, ada F&B, ada retail, ada communication, ada banking dan sebagainya. Kita jumpa 9, saya interview almost 19 semua sebut. Kita buat interview, kita tanya satu-satu. Yang mana yang you nilai? Dia kata bahasa dia, kita cari orang interpersonal skill bagus, orang yang boleh bercakap, orang yang boleh confident, orang yang boleh terjemahkan idea. Everything is about attitude. Dan bahkan mereka boleh sebut, sekarang calon sangat banyak yang pandai. Kita boleh petik sini pandai, situ pandai, sini CGPA tinggi, CGPA bagus, Chancellor Award. Tapi nak cari yang pandai dan ada adab, manners bagus, mencabar. Yang banyaknya pandai tapi biadab. Dengan izin. So untuk success interview saya kongsikan secara ringkas tadi, self-aware, market aware, dan saya berikan sedikit penerangan kepada anda. Market sekarang ada benda yang dah tak boleh ubah, iaitu ini kerja orang di atas sana, dan ada benda yang dah boleh ubah, dan apa expectation industri sebenarnya. Alright, wallahu alam, serah pada moderator. Okay, baiklah. Terima kasih Tuan Nick atas penjelasan yang begitu padat sebentar tadi. Apa yang saya boleh katakan bahawa terlalu banyak faktor yang menekan graduan sekarang, tetapi di peringkat kita apa yang boleh ubah ialah persiapkan diri dengan skill yang relevan supaya kita kekal relevan, bukan hanya menunggu peluang datang bergolek kepada kita, dan itu tidak mungkin berlaku lah. Maka saya teruskan persoalan yang seterusnya kepada Tuan Azmi. Dan kalau kita lihat bekalan dah cukup, temuduga pun dah hadir. Rupanya kerja yang diterima tak sama dengan bidang yang diceburi. Jadi Tuan, bagaimanakah masihkah ada peluang untuk graduan tersebut memanfaatkan kepakarannya biarpun dalam bidang yang berbeza? Silakan Tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator. Seperti biasa, sebelum saya terus menjawab soalan, adakah peluang bagi kita untuk bahagia seandainya kerja tersebut tak sesuai pula dengan kepakaran kita, kan? Okey, nak mengulas sikit berkaitan dengan isu temuduga tadi. Saya boleh kata apa, echo atau bersetuju dengan Akmal bahawa ya, sebagai penemuduga, apa yang kita hendak lihat ialah attitude calon yang hadir dalam temuduga tersebut. Dan perhatian kepada para graduan di luar sana maupun yang sedang bekerja, telah bekerja dan ingin mencari kerja baru dan hendak hadir temuduga. Untuk satu sesi temuduga, syarikat yang mengupah sangat serius. Sebab apa? Mereka ada pasukan yang akan merangka soalan, merangka apakah ciri-ciri ataupun technical skill yang diperlukan daripada calon, apakah pula attitude yang hendak kita cari daripada calon,
dan apakah apakah skill tadi, apakah pengetahuan tadi dan apakah attitude tadi sesuai dengan kerja yang kita tawarkan atau syarikat tersebut tawarkan. Anda bayangkan sekumpulan satu pasukan bersedia untuk menerima anda dalam interview, tetapi anda hadir dalam interview dalam attitude dalam keadaan yang tidak bersedia. Jadi first cut dia ialah anda tidak mengambil serius terhadap interview ini, mungkin anda bukan calon yang kami cari. Jadi berhati-hati, datang dan hadir dengan mindset bahawa alhamdulillah anda diberikan peluang dan rezeki, dan sebenarnya ada tim yang besar di sebalik 2 atau 3 orang penemu duga di hadapan anda yang sedaya upaya cuba menilai supaya adakah anda mendapat kerja yang sesuai. Baik, berkaitan dengan temu duga juga, satu nasihat yang anda boleh ambil atau anda boleh ignore biasanya kalau nak datang interview ni orang akan tanya bila orang tu tanya soalan berkaitan dengan attitude atau berkaitan dengan tingkah laku dan perangai, apa kita nak jawab Lepas tu kawan baik anda pun bagi nasihat, just be yourself. Just be yourself. Apa yang dia tanya je, you lahirkan atau you zahirkan apa yang dalam hati. Just be yourself. Baik, nasihat seperti ini harus diambil dengan berhati-hati. Baik, katakanlah anda hadir dalam interview tersebut dan soalan yang ditanya berkaitan dengan attitude tadi ialah keupayaan anda untuk bekerja dalam pasukan. Okay, soalan yang ditanya macam inilah. Adakah anda enjoy ataupun adakah anda gembira atau bersemangat apabila bekerja dalam pasukan? Maka kita pun cuba selami dalam hati, cuba selami dalam diri. Ada pengalaman kita yang kita suka bekerja dengan orang dan ada pengalaman kita tak suka bekerja dengan orang, dan jawapan yang keluar daripada mulut kita pada ketika itu kepada interviewer ialah bergantunglah cik. Ada orang saya suka kerja, ada orang saya tak suka kerja. Baik, itu jawapan jujur, you are being yourself. Namun apa sebenarnya yang interviewer cari ialah bukan semata-mata be yourself, tapi what is the best version of yourself. Baik, anda cuba selami pengalaman anda tadi dan cuba kenal pasti daripada pengalaman anda tersebut, apakah pengalaman yang anda suka bekerja dengan orang, dan ceritakan tentang pengalaman tersebut. Jadi anda tidak menipu, anda be yourself, tapi anda be the best version of yourself. Dan anda explain ataupun anda jelaskan kepada interviewer. Dan yang kedua, katakanlah anda terima juga lagi satu soalan. Kenapa anda ingin bekerja dengan syarikat ini? Kita pun cuba selami dalam diri kita, aku ni sebenarnya orang yang susah. Dah lama tak gaji nak tolong ibu dan ayah, dah lama tak bergaji nak tolong ibu dan ayah. Maka jawapan jujur yang keluar daripada bibir kita kepada interviewer ialah, saya kerja kat sini sebab gaji tinggi. Okey, saya kerja kat sini sebab benefit dia besar. Ada membership dan sebagainya seperti saudara Akmal sebutkan tadi. Baik, you are being yourself, but you are not being the best version of yourself. Cuba selami dalam diri, kalau terima soalan yang macam tu, cuba selami dalam diri, apakah value, apakah nilai yang anda boleh bawa sekiranya anda bekerja dengan sebuah syarikat tersebut. Jadi jawapan yang anda boleh berikan ialah, katakan daripada pengalaman anda sebelum itu, bila anda bekerja sama dengan seseorang, anda menambah nilai dari segi kekuatan kerjasama dalam pasukan. Ceritakan tentang, okey, pernah saya bekerja di dalam satu syarikat sebelum ini atau di dalam universiti, activity club, kehadiran saya telah menyelesaikan konflik dan berjaya membuatkan pasukan tersebut lebih cemerlang. Jadi saya ingin membawa value tersebut kepada company ini disebabkan company ini mengeluarkan produk, menjalankan servis yang sesuai dengan nilai diri saya dan saya ingin servis tersebut terus lebih cemerlang. Baik. Again, you are being the best version of yourself, tapi you tidak menipu diri sendiri dan tidak hipokrit. Itu sedikitlah berkaitan dengan tips temu duga seandainya anda ditanya soalan-soalan berkaitan dengan attitude. Baik, kembali kepada adakah harapan bahagia seandainya kerja yang diperolehi tidak sama dengan kepakaran ataupun bidang kemahiran anda. Sebelum itu kita pergi kepada theory of performance dahulu. Apa yang syarikat ingin nilai ialah bagaimana anda perform. Bagaimana anda perform di suatu tugas tersebut. Dan it is your best interest juga, walaupun kerja itu tidak sesuai dengan anda pun nak perform juga kan. Baik, theory of performance.
Pertama sekali dia terkait dengan motivation. Dia terkait dengan apakah motivasi anda untuk menjalankan tugas tersebut. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua, berkaitan dengan performance di tugas tersebut ialah ability atau keupayaan anda. Ability ini terbahagi kepada dua perkara juga, iaitu pengetahuan, knowledge, dan yang kedua skill. Dan yang ketiga, untuk perform di dalam sesuatu tugas, anda perlu faham kerja apa yang anda kena deliver, role expectation. Dan yang terakhir sekali, faktor yang paling penting, yang tak kurang pentingnya ialah external factor. External factor ni macam ni, katakanlah anda seorang pemain pasukan bola sepak, seorang penyerang, tugas anda menjaringkan gol. Anda faham tugas anda. Anda ada knowledge bagaimana nak sepak, dari sudut skill, anda dah latih banyak kali dah. Accuracy dia ialah 90%. Maksudnya daripada 10 tendangan yang anda buat, 9 akan masuk gol. Baik, skill tak ada masalah. Dari segi motivation, okey, aku memang datang nak main, aku suka main bola. Apakah external factor yang menghalang anda untuk perform? Linesman Julian misalnya kan, asyik offside, jadi tak dapat peluang nak score. Lagi apa? Cuaca hujan, bila kita tendang bola lerek, terkena lopak air, bola tu tak masuk pun gol. Baik, yang paling penting, yang tak kurang pentingnya adalah external factor. Jadi sekiranya ada mismatch antara tugas yang anda perolehi dan skill set yang anda ada peluang untuk bahagia andainya knowledge dan skill tersebut anda mahu. Saya ulang balik, anda mahu untuk belajar. Jom kita take a step back. Okay, take a step back. Kemudian tersebut dia ada satu tim, disiapkan soalan, disiapkan sesi temu duga, dia nilai anda dan mereka dapat lihat bahawa ada a bit mismatch. Dan mismatch ini kita akan buat penilaian risiko. Adakah mismatch tersebut ataupun ketidakpadanan itu dari sudut skill dan knowledge? Bila ketidakpadanan tersebut berdasarkan skill dan knowledge, kita akan tengok attitude. Dia ni jenis orang yang boleh belajar ke tidak? Growth mindset. Seandainya nampak evidence yang calon tersebut adalah calon yang boleh belajar, syarikat biasanya akan ambil risiko, okey tak apa. Walaupun dia ni di bahagian mechanical engineering, kita padankan dia juga. Dia di bahagian product development for customer, to understand customer punya expectation dan sebagainya, sebab dia pernah kerja di bahagian sales. Di universiti pun memang dia menang benda-benda berkaitan dengan influencing, debate dan sebagainya. Okay, baik. Kita nampak ada kebolehan untuk belajar tu. Jadi tapi biasanya apa yang berlaku bila kerja tu, benda-benda macam ni, penilaian-penilaian macam ni biasanya tidak dikongsikan dengan calon. Jadi calon kata, kerja ni macam tak sesuai lah dengan aku. Macam tu. Kerja ni macam tak sama lah dengan kepakaran aku. Dan biasanya ini adalah tugas manager untuk maklumkan kepada graduan yang baru masuk, sebenarnya ini adalah keputusan dia, kita nampak anda ada potensi. Yang pertama sekali, anda juga kena maklum apakah reason, apakah punca, apakah potensi yang dilihat oleh syarikat yang ada pada diri anda, supaya anda boleh menyesuaikan diri di dalam situasi tersebut. Baik, katakanlah benda itu tak berlaku. Ini saya berceritakan dari sudut pengalaman. Saya ceritakan dari sudut pengalaman disebabkan saya pernah berpindah ke beberapa fungsi. Pertama, sebagai jurutera mekanikal, saya bermula di bahagian perancangan capacity. Apa yang berlaku di situ ialah saya kena rancang apakah pengubahsuaian ataupun peningkatan output yang perlu dibuat. Dari segi teknikal lah, kita nak tambah mesin ke, nak tambah pump ke dan sebagainya, dan bila nak tambah. Kita terkait dengan bidang tugas saya. Selepas itu, saya berpindah ke bahagian marketing pula. Dan selepas tu, saya berpindah lagi ke bahagian sumber manusia berkaitan dengan leadership development, recruiting ada buat juga sikit-sikit. Dan akhirnya sekarang ni sebagai, saya pernah juga bertugas di bahagian data, pengurusan data, dan akhirnya sekarang ni sebagai pegawai khas. Jadi disebabkan ada pertukaran-pertukaran kerjaya itu, alhamdulillah saya rasa sesuai dengan semua kerja-kerja yang saya buat. Namun gitu, dari segi tahap kesesuaiannya, saya lebih lama berada di fungsi HR. Baik, adakah peluang? Yang pertama sekali, anda kena tahu apa potensi diri anda yang anda belum nampak. Dan yang kedua, apa yang saya buat
dalam perubahan-perubahan kerjaya tersebut yang menjadikan ianya lebih mudah untuk mengecapi kebahagiaan ialah kita kena tahu purpose atau kita kena tahu target, kita kena tahu apakah gap yang ada untuk kita close apakah gap yang ada dan apakah pelan tindakan kita untuk close the gap. Contohnya, apabila masuk ke bahagian fungsi pemasaran yang di luar bidang saya, pertama sekali yang saya buat ialah apa sasaran saya di sini, apa tujuan saya di sini. Jadi setiap hari berada di dalam fungsi marketing ialah saya fulfill the purpose instead of doing the task. Okay, saya bagi satu contoh apa beza memenuhi tujuan or fulfilling the purpose berbanding doing the task atau buat tugas. Ini kisah popular lah, pembuat teh atau janitor di NASA. Apabila ditanya janitor tersebut apa yang buat dia cuci tandas ni bersih-bersih, cuci lantai ni bersih-bersih, jawapan dia ialah saya ingin menghantar angkasawan ke bulan. Setiap hari tugas dia ialah for that purpose, untuk memenuhi hasrat tersebut. Berbanding buat apa kat sini? Biasalah cuci lantai, cuci tandas. Okey. Jawapan yang kedua ialah doing the task. Apa beza kedua-duanya? Bila anda ada purpose, insya-Allah anda akan jumpalah kenikmatan ataupun the fun factor apabila melakukan sesuatu tugas tersebut. Baik. Kadang-kadang anda perlukan support system. Apa maksud support system? Anda perlukan orang lain untuk bantu anda repurpose atau find the purpose. Kadang-kadang bila kita melakukan satu kerja ni, kita tu apa tujuan aku buat kerja ni ya? Aku tak jumpa tujuan ni. Okey. Aku tak tahu apa tujuan. Okey, jawapan ni. Jadi bila anda tak tahu apa tujuan, itu adalah peluang besar untuk anda cari apakah tujuan anda bekerja di situ dan serve the purpose. Okay, yang pertama, secara ringkasnya, cuba berhubung dengan manager anda dan cuba kenal pasti apakah potensi yang syarikat nampak dalam diri anda dan fulfill that potential. Yang kedua, pastikan anda ada purpose atau tujuan, kenal pasti gap dia dan penuhi gap tersebut. Cuba close the gap atau rapatkan jurang tersebut. Dan yang ketiga sekali, tak kurang pentingnya, kita ada cerita pasal external factor tadi kan, sentiasa berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas, diberikan akan sekerja yang baik, sebab faktor sekeliling atau faktor sekitar sangat-sangat memberikan pengaruh bila kita nak suka atau tak suka dengan kerja yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Azmi. Saya yakin persoalan ini merupakan satu dilema besar bagi sebahagian graduan di Malaysia dan semoga apa yang dijawabkan oleh Tuan Azmi tadi mampu merungkai sedikit sebanyak persoalan dan permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita sekarang. Dan soalan terakhir saya tujukan kepada Tuan Nick. Dia sebenarnya kalau tadi kita berbincang perihal graduan, tapi sekarang ni kita masuk kepada yang dah bekerja. Okay, yang dah bekerja lama. Okay, jadi kadang-kadang kalau kita tengok orang bekerja ni, bila dah lama kadang-kadang dia rasa jemu. Dia rasa macam tak confident, dia dah rasa bosan. Ulang-alik ke tempat kerja tu dia dianggap sebagai satu rutin harian yang bosan dan mungkin merasakan satu benda yang terpaksa. Jadi boleh Tuan kongsikan apakah tips untuk sentiasa enjoy dengan kerja harian kita? Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan. Tip untuk sentiasa enjoy dengan kerja. Wow. Hui, ni jawapan boleh makan diri ni jawapan dia. Okey, baik. Sebenarnya saya suka jawapan Tuan Azmi tadi. Iaitu membezakan fulfilling the purpose dengan fulfilling the duty ataupun fulfilling the task. Bila kita buat kerja dengan ada sense of purpose, menjadikan kita buat kerja dengan bermakna. Apabila kita memberi makna pada kerja, maka kerja kita itu jauh lebih berkualiti dan memberi kepuasan. Kita tak akan nampak basuh tandas adalah basuh tandas. Kita akan nampak basuh tandas adalah menghantar orang ke bulan dan sebagainya. So, what is your purpose in working? Saya kena akui
purpose semua orang tak sama. Ada orang bekerja kerana duit, ada orang kerana bekerja untuk kebahagiaan, ada orang kerja nak cari environment, ada orang kerja mencari achievement. Saya pernah jumpa orang yang baru masuk kerja tapi dia target lagi 6 bulan aku nak dapat award. Dia adalah achievement oriented person. Ada orang itu jadi environment. Dia nak asalkan environment bagus. Asalkan bos yang bagus, yang baik. Dia nak macam tu. Ada orang tu asalkan dia boleh buat apa dia suka. Dia boleh datang bila dia nak, dia boleh asalkan dia deliver kerja dia, aku nak masuk pukul 10 boleh. Dia nak environment macam tu. So, lain orang, lain kehendak dia. Tetapi dalam hidup ni tuan-tuan, tak semua benda perlu happy-happy je. Tak semua benda perlu enjoy seronok. Tak. Tapi setiap benda perlu meaningful dan bermakna. Perlu memberi kepuasan. Kepuasan walaupun tak seronok, dia lebih memberi ketenangan. Saya dulu memang nak cari benda seronok, happy. Tapi bila kita define balik seronok ni, dia tak tahan lama. Dia kalau segi psikologi manusia dia sebut sebagai testosteron, hormon testosteron yang dirembeskan menyebabkan kita rasa excited. Contoh orang yang gila main gym, angkat besi kan. Angkat besi. Bila dia stres, dia akan mesti jadi excited. Ataupun orang yang suka makan, bila dia stres dia makan, dia jadi itulah dirembeskan hormon rasa seronok. Tetapi hormon kepuasan, hormon gembira yang membawa kepada ketenangan jiwa yang boleh berfikir dengan waras adalah hormon oksitoksin. Ini boleh baca lebih lanjut dalam buku Simon Sinek. Dia memberi kesan kepada psikologi manusia. Rupa-rupanya ini berkait rapat dengan kajian manusia. Kita sebenarnya bukan nak cari keseronokan semata-mata, tapi kita nak cari ketenangan. Ini orang kata ketenangan tidak boleh dibeli kan. Walau bagaimanapun lagi seronok menangis dalam kereta Ferrari berbanding kereta kancing. Baik, untuk seronok kembali adalah what is your purpose? Pertama, and make your purpose meaningful. Beri makna pada pekerjaan. Sebagai contoh sangat baik iaitu kisah di NASA, itu memang kisah yang sangat popular dalam sebaran training yang saya conduct untuk berkaitan dengan peningkatan mutu kerja. Baik. Contoh lain yang saya ingin buat adalah bila kita memberi makna pada kerja, dua orang buruh kasar yang bina bangunan, construction. Seorang buat bangunan sebelah sini, seorang lagi buat bangunan yang sama sebelah bertentangan. Tak nampak bangunan besar. Nah, bangunan itu adalah masjid. Okay. Bila kita jumpa orang A tanya, bro, kau buat apa ni? Orang yang kita dengar jawapan dia, orang yang pertama akan jawab, buat kerja lah, cari rezeki. Buat bangunan siap ni dapat upah. Okey, selesai. Mari kita pergi pada orang kedua, bro, buat apa ni? Oh, ni buat saham akhirat. Sambil-sambil tu dapat rezeki sikit, boleh makan. Beza dia adalah sangat besar sebenarnya, walaupun nampak macam biasa je. Satu yang buat kerja sekadar depan mata, salah. Tak salah. Langsung tak salah. Jangan kata salah. Betul. Dan bila kita tengok orang kedua, apakah dia lebih betul? Jawapannya, dia lebih menepati dengan kehendak jiwa, fizikal, minda dan ruh dia. Hidup dia bukan sekadar gembira, dapat gaji, dapat puas, makan, minum, tapi dia dapat kepuasan dan ketenangan. Dan buat kerja tu lebih bermakna. Setiap angkut dia akan ingat Allah. Contoh, setiap angkut dia akan ingat ini kebaikan. Setiap angkut pasir dia akan ingat ini memberi manfaat pada orang. Berbanding kita angkut, ini buat kerja lah, buat kerja, selesai. Dia hidup kita bermakna. Sebab hidup ni tuan-tuan, boleh jadi kita tak capai apa kita target, tapi along the way, journey itulah hidup kita. So, kita nak enjoy tuan-tuan, give meaning to your life. Setiap langkah yang kita berjalan ada makna. Setiap langkah yang kita buat pasti memberi kesan pada jiwa sendiri sekurang-kurangnya. So again, kalau nak enjoy, pertama ada target, yang kedua target itu ada purpose, target itu bermakna. Dua. Dan yang ketiga, kalau tuan-tuan dah kerja lama, rasa tepu, jangan salahkan orang atasan, kita sendiri kena ambil inisiatif. Macam Tuan Azmi kongsi tadi, berpindah dari satu jabatan ke satu jabatan, bertukar job scope, bertukar portfolio. Saya kira bukan sikit lah tukar portfolio Tuan Azmi itu, besar tu. Daripada technical, mechanical, engineer kepada pemasaran sekejap, lepas tu kepada HR dan leadership development sebagainya. Itu perubahan besar menyebabkan exposure kepada suasana baru. Boleh jadi tukar 3 department, kita pun boleh jumpa, oh aku sebenarnya lebih seronok, tenang, jiwa kena, enjoy bila kerja dengan department pertama tadi. So request balik pergi department pertama. Okay. Ataupun itu syarikat besar lah ada department. Tapi kalau syarikat kecil mungkin kalau anda buat kerja sehabis baik, anda naik pangkat sampai satu masa you reach the top, tak boleh pergi dah. Syarikat tak boleh offer dah, and then it's time to go for another company. So there is always solution for that. Namun yang paling basic adalah apa target anda, sebab orang lain target. Jangan compare hidup anda dengan orang lain tuan-tuan. Jangan compare hidup anda dengan orang lain. Jangan compare anda fresh grad baru level pertama, compare dengan otai dah level 25, ada ulti dan sebagainya, item dah lengkap, contoh kan, contoh main game lah kan. Jangan compare hidup anda. Anda level 1 compare dengan orang 20, memang tak pernah cukup punya. Baik.
pertama. Yang kedua, jangan compare sebab purpose dia lain. Purpose dia nak enjoy. Purpose kita nak serve ibu bapa. Purpose kita yang lain pula adalah untuk future planning. Purpose kita adalah untuk anak-anak, untuk education. Sebagai contoh, membangunkan anak dengan lebih baik generasi seterusnya. That is the kingmaker. Contoh. Ada purpose kita pula adalah untuk contribute kepada NGO dan sebagainya, nak bantu anak yatim. Contoh. So everyone should have their own purpose. Yang paling malang adalah anda sekadar bekerja cukup bulan, cucuk ATM, keluar duit, makan hidup sekadar dengan izin bak kata Boy Hamka sekadar kera di hutan lah. Kan? So kerja je. No, you need to have a purpose. Dan kalau purpose itu tidak exciting enough, tak membuat anda excited dan purpose itu tidak cukup besar ataupun tidak cukup mencapai. Okay, so saya kira saya ringkaskan begitulah. Wallahu a'lam. Kembali kepada moderator. Operator. Okay, terima kasih Tuan Nick. Jadi lagi sekali saya ulang kembali satu frasa daripada Tuan Nick, iaitu kita bukan cari keseronokan tapi ketenangan. So make your purpose meaningful. So saya kira itu satu frasa yang padatlah untuk menggambarkan jawapan kepada persoalan pada soalan yang terakhir. Jadi alhamdulillah sudah selesai sesi soal jawab daripada moderator kepada panel. Jadi sekarang kita akan masuk ke segmen yang seterusnya, iaitu sesi Q&A bersama dengan para penonton. Jadi saya ada lihat ada beberapa persoalan daripada penonton yang telah ditinggalkan di ruangan komen. Sekejap Okay, cuma untuk persoalan tak semua disebutkan tuju kepada panel yang mana. Jadi saya serahkan kepada panel untuk menjawab persoalan. Boleh gitu Tuan? Boleh Layan. Boleh. Okay, jadi saya akan bacakan dahulu soalan yang pertama. Mungkin sekiranya kedua-dua panel ingin menjawab. Apakah yang dimaksudkan daripada saudara Khair, apakah yang dimaksudkan dengan job creator dalam konteks graduan sedangkan graduan pun habis belajar? Faham ke soalannya? Job creator. Mohon maaf, dia kurang jelas sikit pada saya. Jadi saya mohon untuk menjawab secara tulisan lah kot lepas ni. Dengan syarat yang bertanya tu dapat jelaskan sikit soalan. Wallahualam. Ya. Kena jelaskan sikit Tuan Khair Aziz yang bertanya soalan ni. Mungkin nanti kita skip dulu, bila ada konteks yang lebih jelas baru kita boleh jawab dengan spesifik lah. Alright. Okay, baik, saya teruskan kepada persoalan yang kedua. Apakah sepatutnya yang perlu dibuat oleh fresh graduate yang mahu meminta bekerja di sebuah syarikat tetapi tiada pengalaman pekerjaan? Dan tempat kerja tersebut mahukan orang yang berpengalaman. Silakan Tuan. Ya, siapa? Tuan Azmi lah. Okey, saya cuba soalan ni ialah apakah yang fresh grad yang tak ada pengalaman tapi syarikat tersebut mahukan orang yang ada pengalaman. Baik. Yang pertama, jikalau anda memahami apakah tujuan syarikat tersebut, insist ataupun hendak orang yang ada pengalaman. Misalnya kalau dia hendak ada pengalaman disebabkan pada pandangan mereka orang yang berpengalaman bekerja dengan lebih baik dalam pasukan. Okay. Jadi apa yang anda boleh tawarkan ialah bagaimana anda boleh bekerja dengan cemerlang dalam pasukan walaupun anda tidak ada pengalaman kerja. Itu contoh. Contoh yang kedua, katakanlah syarikat tersebut mahukan orang yang ada pengalaman. Sebab apa? Pengalaman ni biasanya datang dengan kemahiran ataupun dia tahu apakah SOP yang biasanya ada dalam semua syarikat. SOP keselamatan, SOP perancangan kerja tahunan, SOP perancangan KPI. Jadi sekiranya itu yang mereka mahukan, iaitu kemahiran merancang target dan merancang aktiviti untuk memenuhi target tersebut atau perancangan KPI, maka anda boleh tawarkan walaupun tiada pengalaman, anda mahir dalam menjalankan proses tersebut. Baik, itu yang pertama. Katakanlah anda tidak tahu, ini biasa yang saya ingin lihatlah bila saya interview orang ialah apakah appetite seseorang calon itu untuk belajar. Dia ada growth mindset tak? Katakanlah, okay, saya maklum bahawa anda ingin cari orang yang punya pengalaman dan saya lihat ini adalah jurang saya. Jadi ingin saya kongsikan bahawa walaupun saya tidak mempunyai pengalaman,
ini adalah kata apa ni, komitmen saya untuk pastikan saya catch up, dan saya perlukan masa 3 atau 4 hingga 6 bulan. Kenapa 4 hingga 6 bulan? Disebabkan cerita pengalaman anda belajar benda baru dan anda mengambil masa 4 hingga 6 bulan lah. Jadi dia memberi sedikit sebanyak comfort kepada hiring manager atau kepada syarikat yang ingin menawarkan pekerjaan itu, bahawa ya, ada risiko kita mengambil pekerjaan ini, tapi risiko itu mitigated atau dikurangkan dengan keupayaan dia untuk belajar, kemahuan dia untuk belajar, dan terbukti dia pernah buat perkara yang sama sebelum ini. Wallahualam. Okay, good one. Baiklah, terima kasih Tuan Azmi. Tuan Nick ada nak tambah jawapan ke? Cantik tu jawapan Tuan Azmi tadi. Cantik sangat. Iaitu mampu mengurangkan damage. Pertama sekali Tuan Azmi sebut adalah memahami kenapa majikan minta orang ada pengalaman. Kena faham konsep. And then kita tahu kita punya gap, baru kita bagi tahu how we can alter ataupun manage that kind of expectation. Right? So saya kira saya summarize apa Tuan Azim sebut lah, sangat cantik. Dan yang kedua saya tambah sedikit, iaitu sebenarnya dengan izin HR ni manusia. Ada HR lama, ada HR baru. Ada yang noob, ada yang pro. Kena faham juga. Ada juga yang dengan izin ada yang politik je tulis iklan kerja ni. Gaji sebanyak 3,000 ditawarkan. Sebenarnya supaya orang apply, sebenarnya gaji 2,500 je, contoh. Itu berlaku dalam pasaran, reality berlaku. So that's why we need to clarify, double check, double confirm. Betul ke sekian? Kenapa nak cari? So saya tekankan lagi sekali poin pertama Tuan Azmi tadi, sebagai calon please verify. Sebab dalam pasaran, dalam iklan kerja, kita kena faham juga ada politik ataupun game dia di sebalik rekrutmen ni. Ada yang dibuat semata-mata sebab nak dapat lebih banyak good hire ataupun nak dapat good talent, maka dia alter sikit, ada sedikit pembohongan dalam iklan kerja. So itu kena faham. So the basic rule is always call, clarify apa kehendak syarikat sebenarnya. From there baru kita boleh attack ataupun cater solution yang terbaik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tuan Nick atas sedikit pertambahan penjelasan kepada persoalan daripada penonton. Untuk soalan seterusnya khas ditujukan kepada Tuan Nick Akmal. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama, apakah contoh persiapan kepada pelajar yang masih dalam pengajian sebelum mereka bergelar graduan? Dan yang kedua, apakah solusi untuk pasca graduan yang tidak mempunyai added value dalam resume mereka? Silakan Tuan. I see. Okay, baik, terima kasih. 2 soalan. Soalan pertama, persiapan bagi yang masih lagi belajar tak grad. Yang kedua, solution yang dah habis dah tapi tak ada added value. Okay, baik. Pertama, bagi yang belum lagi graduasi, kalau anda di final year, final sem, sebenarnya 3 bulan sebelum tamat belajar dah boleh mula job hunting, hantar resume keluar email-email. Dah boleh. 3 bulan sebelum tamat belajar. Bukan 3 bulan sebelum majlis konvo 3 bulan sebelum final paper, final sem, final year. Final year, final sem lah boleh hantar lah. Okay, baik. Pertama. Yang kedua adalah kena sekarang bina portfolio dan network anda. Bila nak mula? Semalam. Jawapan dia as soon as possible. Malam ini sebelum tidur pastikan anda create LinkedIn, create website sendiri. Paling basic LinkedIn lah paling basic. Kenapa? Di situ tempat untuk kita network secara profesional, kembangkan kita punya circle dan belajar benda secara profesional. Oleh itu pesanan saya malam ini, siapa yang dengar, graduate yang dengar masih lagi belajar, pastikan ada LinkedIn. Barang mana-mana pelajar graduate IPT yang dengar hari ini tidur malam ni tanpa ada akaun LinkedIn, nescaya dia berdosa. Alright. Nak bagi tahu betapa pentingnya nak kena ada LinkedIn, tuan-tuan. Kenapa? Daripada situ anda akan faham apa insight dalam industri. Kenapa orang industri berkongsi kat sana. Kedua, di situ tempat bina networking, pergi webinar, pergi group, join, engage, comment dan sebagainya. From there you will learn a lot. So nak bina connection, bahasa kasar, nak bina kabel anda secara profesional. Mula serta merta. First year, mula. Tingkatan 5, mula. Saya sendiri mengajar pelajar tingkatan 5 di MRSM Sekolah Elit. Create LinkedIn sekarang, engage dengan orang ini. Bina networking anda, bina professionalism anda. Bina anda, buat visible anda punya kompetensi itu, visible kan. Tunjukkan, showcase your talent. Saya sudah ajak orang sudah di bangku sekolah, tuan-tuan, cikpuan. Anda graduate ataupun mahasiswa, lagi-lagilah perlu bina benda tu.
Dan percaya, jangan blame orang yang ada kabel sebagainya. Guna ayah dia hantar surat sokongan. Contoh, kan? Contoh. Jangan salahkan dia tuan-tuan. Kita sendiri boleh bina kabel kita secara profesional. Kabel itu dengan izin dia mengambil hak orang, iaitu bahaya. Jangan buat. Kita guna kabel supaya menguatkan kompetensi kita dan juga membuka jalan kepada peluang-peluang yang tertutup selama ni. Okay? So itu jawapan kepada yang pertama. Iaitu masih lagi belajar, anda kena bina network sekarang. Kena, kalau dah final year final sem, boleh hantar terus job hunting, dan pada masa sama boleh tulis resume lah, baru tahu resume tu kosong, baru tahu resume aku ni tak ada apa benda yang perform. Tengok resume sendiri, alah hambanya resume. Tahulah dah second year ada lagi peluang join activity. Okay, baik. Kemudian bagi mereka yang sudah habis belajar dan pasca graduan dah tapi tak ada added value, jawapan saya, anda bukan pokok, anda boleh bergerak, anda boleh berfikir, anda boleh ada kehendak dan anda boleh mencari. So, jika tidak ada added value, itu adalah keadaan semasa. Esok anda sudah boleh ada added value. Contoh, dengan webinar ni sudah ada added value. Boleh masuk dalam resume. Sebagai contoh. Kedua, anda boleh self-learning. Kalau dulu, kalau kanak-kanak kita panggil sebagai pedagogi. Iaitu mengajar budak-budak, siapa yang dalam education tahu pedagogi ni macam mana. Kena ulang, pengulangan, ajar budak-budak. Ada method, ajar budak-budak. Kena tunjuk contoh demo sebagainya. Tapi bila orang dewasa, kita ada andragogi. Mengajak orang dewasa. Memberi kebebasan membuat pilihan. Tetapi dalam kerangka frame yang kita atur. Baik. Kemudian sekarang ni adalah bukan lagi fasa pedagogi, andragogi, tapi ada fasa heutagogi. Apa itu? Iaitu self-learning. Self-learning. Kita boleh belajar banyak benda dengan resource yang ada. YouTube ada, e-learning free ada. MedMDEC buat offer 20,000 course free bersama dengan Coursera. Pergi subscribe banyak-banyak Khan Academy, U Academy, semua free. Kecuali tak dapat CJ je, ilmu dapat. Itu adalah added value. Walaupun tak dapat CJ digital, boleh masuk dalam resume. Itu added value. Jangan kata tidak boleh buat added value. You can find that kind of added value. Cuma soalan saya, added value macam mana yang anda nak? Contoh, aku engineer, apa added value yang ada define added value? Added value ni, mana kata, nama pun added value, nilai tambahan. Tapi kalau, okay, saya dah pergi kursus online ni, tapi majikan tak nak pun, itu bukan added value, itu hobi lah jadi. Nilai tambahan yang tidak memberi relevansi kepada industri. So, pergi masuk dalam industri, baca iklan kerja, survey 10-20 iklan kerja, tengok mana pattern apa industri nak. Contoh, cari kerja sebagai auditor finance. Baca 10-20 iklan kerja, apa repeating. Skill-skill yang repeat, itu mana kata pattern. Apabila sudah ada pattern, kita tahu, oh ini rupanya nak jadi accountant, kena ada skill ni, 5 skill yang repeat 5 kali. Contoh, daripada 20 iklan, ada 8 kali repeat skill ini. Okay, itulah skill yang perlu anda belajar yang akan jadi added value. Boleh? Contoh sebagai, contoh saya, salesperson. Bekerja dekat syarikat yang bersaiz kecil, saya salesperson, saya adalah trainer, saya juga adalah yang menguruskan jabatan HOD. So, apa yang berlaku? Added value adalah when you do multi-job, menyebabkan anda ni seorang yang kita sebut sebagai equipped dengan skill yang banyak. Itu satu perkara yang dalam industri, contoh, anda engineer tetapi bagus tentang IT, boleh bina web. Anda adalah salesperson tapi anda juga boleh pandai design. Dia adalah added value yang memberi nilai dalam pekerjaan anda. So added value always can be related to the job, to the industry, to the purpose, to the task, baru dia digelar sebagai added value. Dan anda kena kenal pasti apakah benda yang boleh jadi added value. Lain industri, lain kehendak, lain jawatan, lain position, lain added value yang kita panggil sebagai added value tu lah, dia berbeza. Okay, harap membantu. So, boleh tambah nilai diri anda dengan skill, knowledge yang saya nyatakan tadi. Wallahualam. Baik, terima kasih Tuan Nik atas penjelasan. Sekiranya di peringkat Tuan Azmi, ada yang ingin ditambah untuk kedua-dua persoalan ini? Okey, sedikit cerahan untuk soalan yang kedua tadi. Soalan yang kedua cerita tentang kalau dah grad tapi dalam resume kosong, apa added value yang boleh ditambah? Tahniah kepada yang bertanya, anda telah kenal pasti apa sebenarnya gap yang anda kena tambah. Jadi bermulai daripada hari ini adalah penentu kepada, katakanlah anda umur panjang atau pendengar-pendengar umur panjang, hari ini adalah penentu kepada 10 atau 20 tahun lagi kehidupan anda yang akan datang. Jadi kalau resume anda masih kosong, bermula daripada hari ini, saat ini, cari aktiviti-aktiviti ataupun apakah dia courses, training, networking yang boleh menyebabkan resume anda itu dipenuhi dengan added value. Yang betul, kenal pasti setiap industri ataupun setiap tugas berbeza dia punya added value dia. Wallahualam. Azmi, untuk soalan yang terakhir,
daripada Asrul. Khusus juga ditujukan kepada Tuan Nik Akmal. Pandangan Tuan melihat kepada bidang pendidikan atau perguruan negara seperti sedia maklum, peluang sangat tipis terutama bagi graduan muda untuk masuk ke bidang pendidikan semasa. Kadar penghasilan graduan pendidikan tidak selari dengan pertumbuhan institusi pendidikan. Ditambah lagi dengan tempoh perkhidmatan guru semasa boleh dikatakan sangat panjang. Soalannya Tuan, adakah relevan untuk graduan pendidikan bertukar kepada sektor yang lagi berpotensi? Silakan Tuan. Okay, baik. Terima kasih. Soalan yang sebenarnya agak hot ni. Untuk makluman Tuan Asrul, saya pada tahun 2019 saya telah turun kepada fakulti-fakulti di Universiti Awam di Lembah Kelang. Saya turun fakulti demi fakulti bersama rakan setugas saya. Mencari maklumat secara zero level. Apakah maklumat isu sebenar yang dihadapi oleh industri? Apakah isu sebenar dihadapi oleh graduan dan IPT? Kita jumpa dekan, kita hantar surat. Kalau boleh tanya balik dekan, timbalan dekan, pejabat dekan setiap Universiti Awam di Lembah Kelang. Ada jumpa tak file KRQ? Ada terima panggilan tak daripada Nik Akmal ataupun seorang rakan kerja saya, Puan Mastura? Kami pergi fakulti demi fakulti, tuan-tuan. Every fakulti kami singgah, ketuk pintu, call dan sebagainya. Kami nak dapat info, kami jumpa dekan ataupun timbalan dekan bahagian ijazah dasar nak tahu maklumat ni. Bila 2019 kami dapat tahu maklumat dalaman. Sebenarnya kerja sebagai perguruan memang dah tak cukup sejak 2019. Dekan dah tahu dah. Sebab itu dekan buat apa? Mereka buat 2 kali intern. Satu intern dekat institusi pendidikan, satu lagi intern final year hujung-hujung tu adalah di luar institusi pendidikan, kena pergi keluar. Rupa-rupanya itu untuk menyediakan pelajar mereka dengan keadaan semasa yang tidak cukup penempatan. So, kalau tuan tanya, saya tak boleh nafikan, ya memang tak cukup apa yang tuan nyatakan itu betul. Maka di pihak graduan atau di pihak tuan sendiri, ya kena explore bidang yang lain. Saya tak boleh memberi solution yang lain. Sama ada pergi kepada private, buat education secara private, itu tutor, class tuition sebagainya, ataupun join institusi pendidikan yang swasta, ada banyak, ada yang jenis elite sikit, banyak. Saya pun baru tahu ada sangat banyak institusi pendidikan swasta yang sangat elite, but you need to have a very good profile sebagainya lah. So do survey on them, ataupun anda kena swing. Buat contoh kalau anda ada jiwa mengajar yang sangat membara, yang gila-gila punya, maka memang nak tak nak memang kena setia dalam bidang pendidikan lah. You need to explore pun bidang education. Tapi anda ada jiwa mengajar tapi benda tu boleh dilegakan, boleh buat kerja lain. And then jadikanlah education itu sebagai part time, anda membantu secara sampingan, pergi buat core business lain. So kalau tuan tanya perlu ke swing, jawapan saya adalah decide first, jiwa anda dekat mana. Tapi akhir sekali realitinya memang di tingkat graduan isu tu sudah lama berlaku dan sudah disedari pun. Cuma di pihak solutionnya COVID hentam kita, memang solutionnya saya kira memang tak jalan lah. Okay, so sekali lagi tuan, saya mohon maaf saya tak ada solusi yang boleh saya salurkan sebab education is quite challenging untuk diterokai. Apa pun di pihak tuan, ia kena explore bidang-bidang lain yang boleh tuan explore. Okay, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Nik atas jawapan yang diberikan. Jadi sebelum tu Tuan Azmi ada sebarang pertambahan untuk jawapan kepada persoalan tersebut? Atau nak digulungkan dalam kesimpulan? Okey, berkaitan dengan graduan bidang pendidikan ni, saya mohon maaf, saya tak punyai banyak maklumat terperinci tentang apakah dia punya learning journey, apa yang dilalui semasa dia berada di dalam institusi yang menyediakan dia sebagai pendidik. Namun dengan itu caveat adalah saya tak ada maklumat yang detail. Tapi sebenarnya di dalam apa-apa organisasi pun, antara aset yang selalu dibangunkan dan selalu diwariskan dari satu generasi ke satu generasi, katakan daripada CEO kepada VP, VP kepada senior manager kepada manager dan eksekutif, ialah pengetahuan. Dan untuk mempercepat proses penurunan atau penyaluran ilmu itu, perlu ada mereka yang berkepakaran dalam bidang pendidikan. Jadi walaupun saya tak ada maklumat yang detail berkaitan dengan apa sebenarnya kemahiran pendidik, tapi saya dapat lihat ada nilai tambah yang boleh dibawa oleh pendidik dalam mana-mana organisasi, iaitu kelangsungan pengetahuan atau knowledge management. Jadi do explore the opportunity in each sector of the industry. How can an educator
play a role in accelerating learning process and also knowledge preservation in organisation. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Tuan Azmi dan terima kasih kepada para penonton yang bertanya soalan dan kepada panel yang menjawab. Jadi berakhirnya soalan sebentar tadi, maka kita beralih ke segmen yang terakhir iaitu sesi kesimpulan bersama dengan para panel. Jadi mungkin saya menjemput Tuan Azmi dulu untuk memberi kesimpulan. Silakan Tuan. Okey, hari ini kita bercerita tentang kerjaya pada abad ke-21 dan juga disruption ataupun yang berlaku akibat COVID. Kalau saya boleh simpulkan dan saya boleh rumuskan, saya akan kembali kepada performance punya teori tadi. Yang pertama sekali ialah motivation, iaitu setiap orang, tak kisahlah graduan yang sedang dicabar dengan kehilangan kerja dan sebagainya, semua pendengar semua, pertama sekali kenali ataupun tingkatkan motivasi diri dengan mengenali ataupun cuba mencari ataupun cuba mengenal pasti apakah tujuan anda melakukan suatu kerja. Yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan ability, pastikan anda tahu apa pengetahuan yang anda tiada dan apakah skill yang perlu anda pelajari untuk performance. Dan yang ketiga, fahami apakah kehendak ataupun misi yang anda ingin capai, role expectation tadi. Kalau anda ingin interview, apakah dia punya expectation interview atau temuduga. Bila anda sudah bekerja dan kerja itu sebenarnya anda rasa tidak sesuai dengan jiwa anda, cuba review dan kenal pasti apakah sebenarnya matlamat ataupun misi ataupun expectation tugas tersebut. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa pastikan anda wujudkan support system di sekitar anda, coaching ada, mentoring ada, ahli keluarga, kawan-kawan yang baik, serta jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan dan diberikan kekuatan untuk mengharungi cabaran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Azmi atas kesimpulan yang telah diberikan sebentar tadi. Jadi 4 poin utama yang saya dapat, motivasi, ability, skill, misi dan support system, dan yang paling penting doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua iaitu Tuan Nick untuk memulakan sesi kesimpulan. Silakan Tuan. Baik, daripada saya, kesimpulan saya kira 2 saja. Yang pertama, ada satu skill yang tak pernah sia-sia kita belajar. Tak kisah anda bidang mana, tak kisah anda industri mana, tak kisah jawatan apa anda apply, tak kisah anda ni fresh grad ke, tak fresh grad ke, old grad ke, tak grad extend tak habis-habis ke, contoh. Ataupun anda dah 15 tahun pengalaman dan sebagainya, ada satu skill yang tak pernah rugi belajar dan sentiasa bermanfaat across industri. Sebab business, industri, kerja adalah melibatkan manusia. Oleh itu, skill mengurus manusia tak pernah rugi belajar. Skill mengurus konflik, skill nak interpersonal skill, skill bercakap komunikasi, skill nak present, skill nak mengurus priority dan sebagainya, skill nak agihkan kerja, skill nak deliver knowledge, nak macam Tuan sebut tadi, nak pastikan knowledge management tersebut. Itu skill-skill manusia yang melibatkan manusia ni yang tak pernah rugi kita belajar. So tolong belajar skill-skill human interaction ni, nak berkomunikasi dengan manusia dan sebagainya. Tak pernah rugi untuk belajar. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua adalah suka untuk saya bawa, kalau kita bekerja sekadar untuk kita sahaja, itu bukan life yang sepatutnya. Sebab dengan izin sebagai Muslim, kita bekerja pulun pagi sampai malam, buat OT dan sebagainya. Tiba-tiba aku kerja ni, batang tubuh aku ni, aku pulun belajar macam-macam ni, aku yang merana 3 bulan tak ada gaji, pergi interview, kena tipu, kena scam, hilang duit, baru dapat kerja, berpeluh, berketiak sebagainya, menangis seorang-seorang, tension, pressure, depression. Aku ni cari kerja, tiba-tiba 2.5% kena bagi kat orang lain. Kita panggil sebagai zakat. Kenapa tiba-tiba duit aku yang aku usaha kena bagi kat orang lain? Sebab hidup ini ertinya adalah pada memberi. So tuan-tuan, hidup ini bukan untuk kita je. Hidup ni kena ada juga contribute balik kepada masyarakat. Oleh itu, please berfikir juga untuk masyarakat. Kita kerja, tapi trust me, bila kita memberi balik pada komuniti masyarakat, rezeki tak disangka tu akan datang. Sebab kita menunah hak kepada masyarakat. Sebab itulah tuntutan agama sekalipun. Alright? Oleh itu, kalau tuan-tuan, saya suruhlah di sini, kalau anda dengan izin, PAS bukan hanya, ini adalah program anjuran Dewan Pemuda PAS. So saya puji, terima kasih, PAS bukan hanya berpolitik semata-mata.
So kita ada inisiatif begini. So do join Dewan Pemuda PAS. Ada banyak inisiatif. Ada nak minat motor, join motor. Ada minat sukan, join sukan. Ada seni, ada join seni. Ada yang perbincangan profesional, JPRO, join JPRO. Ada minat yang betul-betul politik, dan go for politik lah. So contribute back to the community. Hidup kita memberi 2.5% at least daripada tenaga, duit, kewangan, jiwa, minda anda, tolong fikir untuk umat. Itu je. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Tuan Nik atas kesimpulan yang begitu menusuk di dada dan kalbu. InsyaAllah. Okay, jadi sebagai kesimpulan, apa yang dapat saya simpulkan untuk forum kita pada malam ini ialah saya petik semula dua kata frasa daripada kedua-dua panel kita. Yang pertama sekali, give the best version of yourself. Dan yang kedua, persiapkan diri dengan skill yang relevan dengan kehendak semasa. Dan perkara ini mengingatkan saya kepada ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Sekiranya kita lihat, mereka mempersiapkan skill untuk menyelesaikan masalah umat ketika itu. Maka bukanlah seorang cendekiawan hanya memiliki satu ilmu, tetapi seorang ilmuwan mempunyai banyak ilmu. Dan mereka digelar ilmuwan, mereka lah yang menguasai agama dan mereka juga yang menguasai ilmu akademik. Jadi itu dah jauh meninggalkan kita dan sekarang ni meninggalkan sejarah-sejarah yang perlu kita pelajari. Dan sekarang ni di depan mata kita, kedua-dua panel kita pun menunjukkan motivasi dan potensi yang sama untuk ceburi pelbagai bidang yang sesuai dengan kehendak semasa. Kalau dilihat di awal forum tadi pun saya baca resume background kedua-dua panel, tak cukup satu muka surat, tu pun ada yang saya skip. Jadi nak katanya memang wajarlah kedua-dua panel kita ini dijadikan sebagai satu motivasi dan inspirasi kepada kita sebagai anak muda untuk terus bergerak dengan berjaya menuju wawasan. Maka sahabat-sahabat, berjalan dan berlarilah dan selebihnya kita bergantung kepada Allah kerana setiap perancangan hanyalah satu perancangan, tetapi yang menoktahkan perancangan hanyalah Dia, iaitu Sang Pencipta, kerana Allah sebaik-baik perancangan. Maka dengan ini berakhirlah sesi forum pada malam ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita kerana sanggup bersama-sama mengorbankan masa untuk berkongsi pandangan dan rasa untuk kita terus menata dunia dengan semangat dan penuh wawasan menuju kecemerlangan, insya-Allah. Tidak dilupakan apa tuan? Tidak dilupakan jutaan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menunggu sehingga ke hujung forum. Semoga forum pada malam ini mampu memberi perubahan yang besar kepada diri kita dan jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan JPRO. InsyaAllah akan datang lebih banyak program ilmiah dan bermanfaat kepada anda semua. Jom like dan share page JPRO untuk mengetahui maklumat-maklumat lanjut. Jadi saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan sesi forum pada malam ini. Sesungguhnya yang baik hanyalah daripada Allah dan yang buruk itu daripada saya sendiri. Maka saya akhiri forum kita pada malam ini dengan lafaz siru ala barakatillah. Berjalanlah di bumi Allah dengan keberkatannya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.